cikgu. Boleh cikgu perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Nama saya Cikgu Siti Khatijah binti Ahmad. Panggil je saya Cikgu Siti. Okey. Cikgu, boleh tak hari ni saya tanya satu soalan kat cikgu? Boleh, dipersilakan. Okey. Kalau cikgu bukan seorang guru, apa pekerjaan cikgu yang akan pilih sekarang? Kalaulah cikgu bukan cikgu sekarang, mungkin cikgu ni banyak terlibat dalam hutan, dekat gunung. Maklumlah jadi juruukur bahan. Wow, kenapa? Sebab cikgu suka kat adventure. Wah, okey, itu je soalan untuk hari ni cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Mana cikgu? Jom cari. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan cikgu? Okey, nama Cikgu Tengku Nak Malina. Cikgu sebagai guru kaunseling. Okey, cikgu boleh tak saya tanya satu soalan? Ya, silakan. Apakah hobi cikgu? Cikgu suka buat apa? Okey, cikgu kalau masa lapar cikgu suka baca buku seperti buku ni lah, sains dan teknologi komputer. Bestnya. Selain buku pasal ni, cikgu suka baca buku pasal apa lagi? Buku masakan. Wow. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya tanya satu soalan kat cikgu? Okey, boleh. Sebelum tu, cikgu boleh perkenalkan diri? Baik, nama Cikgu Azizur Rahman. Cikgu guru kelas tahun 6 intelek. Cikgu ajar bahasa Melayu. Okey, soalannya ialah, boleh tak cikgu tunjukkan satu barang dalam beg cikgu yang tunjukkan cikgu ialah seorang cikgu? Boleh. Inilah barang biasa dalam beg cikgu. Boleh nampak tak? Ada benda lain dah, pen, pensel, itu saja. Dan adalah buku kan. Bawa buku ni tanda cikgu lah tu. Okey. Antara barang yang cikgu suka guna apa? Yang cikgu kerap guna? Kerap mestilah pen merah dengan marker lah. Pen marker. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu masuk kelas dulu. Assalamualaikum cikgu. Boleh cikgu perkenalkan nama cikgu? Waalaikumsalam. Nama Cikgu Hanifah. Okey, hari ni saya nak tanya cikgu satu soalan. Boleh tak cikgu? Boleh. 2 soalan boleh. Apakah ayat paling kerap murid tanya sampai cikgu pun hafal ayat tu cikgu? Ni yang dah hafal dari dah berapa tahun, 30 tahun dah, 30 tahun lebih. Iaitu Cikgu tandas. Kenapa pula tu cikgu? Biasanya murid lelaki ke perempuan yang tanya? Yang selalu tanya murid lelaki. Mesti apa daripada kelas tahun berapa tu? Cikgu ngajar tahun 6 bestari, maka tahun 6 bestari lah tanya. Terima kasih cikgu. Itu sahaja soalan saya. Okey, sama.